Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizal Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah pun subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys. Alright guys, hari ini aku nak buat reaksi satu video daripada channel Kang Mulyadi. Okey, siapa dia Kang Mulyadi? Aku pun tak kenal sebenarnya Tapi aku ada buat research sikit berkenaan Kang Mulyadi ni. Rupanya dia ni Governor guys. Governor Jawa Barat. Baru aku tahu. Dan sekarang ni dia menjawat jawatan ni daripada tahun 2025 hingga tahun 2030 guys. Itu dia. Satu penggal 5 tahun. Aku tak tahu sangat berkenaan dengan politik Indonesia ni. Tapi kalau teman-teman yang ada maklumat lanjutnya, boleh tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Jadi Lady Mulyadi ni seorang aktivis dan juga politik, ahli politik lah di Indonesia. Okey guys, kalau salah tolong betulkan guys Alright guys, kita nak lihat video daripada channel Kang Mulyadi ni, kerana beliau ada buat satu video, ada upload satu video, iaitu Persib juara, heboh, KDM dikepung bobotoh. Ini yang terjadi. Jadi kita nak tengok. Jadi mari kita guys, kita react videonya. Panjang juga videonya, 22 minit. Mungkin aku akan skip sikit lah kita react sama-sama guys. Okay guys, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. Cantik intronya guys KDM Kang Mulyadi. KDM tu Kang Mulyadi. Okey, Bapa Aing. Wow, ini guys. KDM Kang Mulyadi disekat bobotoh. Okey, sebab itulah beliau buat video ni guys, sebab ada konvoi. Governor kena sekat dengan bobotoh guys Itu dia, meriah. Oh, ini kereta governor. Bukan selalu dapat jumpa governor di tengah jalan guys. LP. Itu dia. InsyaAllah. Itu dia. Wow, ibu. Bapa Mulyadi. Itu dia. Juara pak. Itu dia bersama Gubernur. Juara. Bapak. Itu dia guys. Disekat terus. Dialang-alang kita merayakan bersama. InsyaAllah. Okay guys, governor ni kalau di Malaysia ni lebih kurang macam menteri besar lah contohnya kalau di Johor, menteri besarnya On Ghazi, menteri besar. Tapi kalau di Indonesia kan dia punya politik dia berbeza. Dia punya, kalau di Malaysia demokratik, kalau di Indonesia dia presidential kan. So dia ada presiden. Kat Malaysia ada Perdana Menteri. Sebab tu di provinsi-provinsinya dia ada gubernur lah. Kalau salah tolong betulkan guys Jom kita react kembali. InsyaAllah, itu dia. Masya Allah guys. Juara. Masuk TV. Itu dia. Oh, itu dia. Jalan.
Jalan. Aduh. Disekat terus. Oh, panas. Buka blazernya guys. Oh, buka baju ni. Wow. Oh, buka baju guys. Halo, governor buka baju guys. Berembut. Berembut nak baju. Sangat-sangat lemparan baju. Tak berjalan. Oh. Suruh jalan. Jalan-jalan. Oh. Oh, merah apa biru hitam ni tu kan. Tu dia guys. Oh, ramai yang mau bergambar guys. Alright guys, kita skip juga sebab panjang video ni, 22 minit. Kita tengok balik sebab kebanyakan dia memang kenderaan Bapak Kang Daddy ni, Daddy Mulyadi ni, dia memang kena sekat lah dengan bobotoh memang malam perayaan, mana nak lalu kan. Jadi kita skip juga. Panjang ni video ni. Ni kita tengok yang ni pula. Itu dia. Masih lagi belum disekat. Persib Bandung. Alright guys, kita skip lagi. Ini sepanjang-panjangnya. Oh, yang ini sampai Bapak Mulyadi manjat atas kereta guys. Oh, kita tengok ni. Masya Allah tu berdiri atas kereta. Aduh. Gila, memang gila guys. Bahaya dia ni berdiri atas tu. Aduh. Bahaya, tu dia. Governor Jawa Barat Kita terus ke depan lagi guys. Yes, seterusnya. Itu dah ada flare pula guys. Memang tak boleh jalan, memang kena sekat. Oh, dah keluar flare pula.
Meriah. Okay, kita teruskan guys. Memang Bapak Mulyadi ni tak boleh gerak. Itu dia. Itu dia. InsyaAllah. Apa ulah di crop ya, ayah banget apian ya. Alright guys, itu dia Bapak Daddy Mulyadi dia adalah governor untuk Provinsi Jawa Barat guys anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat. Wow, itu dia guys. Sangat humble juga kerana apa? Kerana dah tak boleh nak lalu guys memang ramai berfoto pada malam Persib Bandung dinobatkan sebagai juara Liga 1. Kebetulan Bapak Daddy Mulyadi ni lalu dekat kawasan tu. Aku tak tahu kat kawasan mana. Kalau teman-teman yang mungkin berada dekat kawasan tu, boleh tinggalkan komen ni di kolom komentar kat bawah guys Itu dia guys. Jarang-jarang kita nampak governor merayakan bersama-sama dengan pendukung-pendukung dengan berbotol lah. Okay guys, apa pendapat teman-teman berkenaan video tadi guys? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Kalau teman-teman nak menonton video panjangnya, boleh pergi ke channel Kang Daddy Mulyadi dia. KDM ni Kang Daddy Mulyadi. Kang ni aku tak tahu maksud dia apa. Mungkin kalau di Malaysia ni kita ada Datuk kan, Tan Sri ke apa. Mungkin Kang ni mungkin salah satu daripada aku tak tahulah, tapi kalau teman-teman tahu boleh tinggalkan komen di kolom komentar di bawah guys. Alright guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Kalau nak tengok yang video penuh, boleh pergi ke channel Kang Daddy Mulyadi. Alright guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.